ba'du afrad ini bukan sempurna makna, sehingga dilalah am di atas sebahagian afrad bukan mutabakah, dan juga bukan jaza, sehingga bukan dilalah tazamun, dan juga bukan lazim pada kharij, sehingga bukan dilalah itizam. Namun bagaimana kita menjawab pendapat ini untuk membuktikan bahawa dilalah am di atas sebahagian afrad adalah mutabakah? Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa dalalatul amni ala ba'di afradihi kaja'a abidi mutabaqatun li anahu fi quwati qadaya bi adadi afradihi kama sayati dzalika fi mab'atil amni fasaqata maqila annaha kharijatuh anid dalalatin talati wa qad awdahtu dzalika fi syarhi isahuji wa dalalatu kaunu syai'i bi halatin yalzamu minal ilmi bihil ilmu bi akhari wa kharaja bi idafatiha lil lafzi ad-dalalatul fi'liyatu ka dalalatil khati wal isyarati wa bi ziyadati wad'iyah dalalatul lafzi al-aqliyatu ghairul iltizamiyati ka dalalatihi ala hayati la fidihi wa tabi'iyatu ka dalalatil anini alal waja'i. Dan bermula dilalah am di atas sebahagian afradnya am, seperti ja'a abidi, telah datanglah hamba-hambaku, itu mutabakah. Karena bahawa dianya sebahagian afrad am itu pada kekuatan tadiyah dengan sebab berbilang afradnya am. Kama sayati, seperti yang selagi datanglah demikian ja'a abidi pada pembahasan am. Maka gugurlah yang dikatakan orang bahawa dianya dilalah am itu keluar dari dilalah yang tiga. Dan sungguh telah aku jelaskan demikian gugur di dalam syarah Isahuji. Dan bermula dilalah itu keadaan sesuatu dengan halah, iaitu wadah lafaz dengan melihat makna, itu lazim dari ilmu dengannya halah oleh ilmu dengan yang lain, dan keluar dengan idafah dilalah bagi lafaz oleh dilalah yang fi'li, seperti dilalah goresan atau tulisan dan isyarat, dan keluar dengan tambahan wad'iyah oleh dilalah lafzi yang aqli yang bukan iltizam, seperti dilalah lafaz di atas hidup orang yang melafazkannya lafaz, dan oleh dilalah tabiat, seperti dilalah mengadu di atas sakit.
Lanjut dari masalah yang di belakang, sekarang dilalah am. Dilalah am. Coba perhatikan, dilalah am di atas sebahagian afrad. Dilalah am di atas sebahagian afrad. Seperti contoh ja'a abidi. Ini adalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah. Pendapat musannif di sini. Dengan alasan seperti ini. Sebahagian afrad itu adalah pada kekuatan qadiyah yang berbilang-bilang afrad. Qadiyah yang berbilang-bilang afrad. Kalau kita buat contoh seperti ja'a abidi, kan ini kan jamak. Ja'a abidi, ya afradnya ja'a abdi. Ja'a abdi, telah datanglah hambaku, 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 telah datanglah hambaku, telah datanglah hambaku, telah datanglah hambaku sampai habis. Sampai habis sebahagian afrad. Makanya sebahagian afra'am, dilalah sebahagian afra'am, iaitu ja'a abidi, lafaz ini menunjukkan di atas sebahagian afrad, sebahagian persona afrad maknanya, iaitu datanglah hambaku, datanglah hambaku, datanglah hambaku. Ini mutabaqah. Ini di dalam mutabaqah. Di dalam mutabaqah. Paham? Di dalam mutabaqah. Adapun soal am di sini yaitu abidi. Abidi ini, lafaz ini kan lafaz jamak. Jamak kalau diidafah maka batal makna jamak, berlakulah makna umum. Abidi ini diidafah kepada ia. Maka idafah jamak kepada ia ini makna jamaknya batal, berlakulah makna umum. Sama juga ada kaedah, yaitu alif lam yang masuk, alif lam yang istighra afrad masuk pada jamak, ia batal makna jamak, berlakulah makna umum. Makanya di sini umum ja'a abidi, umumnya yaitu kata abidi diidafah kepada ia. Kan? Sedangkan abidi ini kan fa'il daripada fi'il ja'a. Maka ini qadiyah. Qadiyah. Makanya dilalah am di atas sebahagian afrad adalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah. Alasannya sebahagian afrad adalah kekuatan qadiyah yang berbilang-bilang afrad. Kalau contohnya ya datanglah hambaku, datanglah hambaku, datanglah hambaku, datanglah hambaku. Sebagaimana keterangan nanti pada pembahasan umum. Ini akan akan dijelaskan sekali lagi nanti di dalam bab umum nanti. Fasakata gugurlah ma yang dikatakan orang. Maka pendapat yang berpendapat dilalah am di atas sebahagian afrad bukan dilalah yang tiga di atas, atau keluar daripada dilalah yang tiga, mutabaqah, tazamun, irtizal. Pendapat ini gugur. Dan soal bagaimana pendapat ini digugurkan oleh musannif, ini telah aku jelaskan di dalam syarah Isawuji. Carilah kitab Isawuji, iaitu halaman 10. Dalam syarah Isawuji ada aku jelaskan kata musannif sini bahawa pendapat ini gugur. Penjelasan dalam kitab Isawuji seperti ini. Karena ada juga ini di dalam kitab Isawuji. Simak dengan yang baik. Di sana dalam kitab Isawuji halaman 10 pasal kata juga pendapat yang berpendapat bahawa dilalah am keluar daripada dilalah yang tiga. Ini cara untuk kita gugurkan pendapat ini. Katakan dilalah am di atas sebahagian afrad keluar daripada dilalah yang tiga, bukan mutabaqah, bukan tazamun, bukan irtizal. Alasannya apa? Alasan menurut pendapat ini. Menurut pendapat ini alasannya kenapa dilalah am di atas sebahagian afrad bukan mutabaqah? Karena sebahagian afrad itu bukan sempurna makna.
Kalau sempurna makna, ya afradnya bukan sebahagian, tapi kuliah semuanya. Semuanya bukan sebahagian. Makanya kata Hafid, sebahagian afrad itu bukan tamami makna, bukan sempurna makna. Kalau bukan sempurna makna, ia bukan mutabakah. Ini kata Hafid. Kemudian ba'di afradi, sebahagian afrad ini bukan jaza makna. Tazamon ini kan juzuk makna, jaza makna atau juzuk makna. Seperti contoh hewan atau kata nate. Hewan atau nate. Ini kan juzuk dari makna insan. Kalau makna lengkap insan kan gabungan hewanun natikun. Kalau satu aja diambil hewan atau nate, ini adalah juzuk makna. Sedangkan sebahagian afrad bukan juzuk makna, kata Hafid. Maka bukan tazamon, bukan dilarang tazamon, kata Hafid. Kemudian ba'di afrad ini bukan lazim pada karid. Sebahagian afrad bukan karid bukan tidak ada pada karid lah, bukan lazim pada karid. Karena secara kenyataan ja'a abidi ini tidak ada afradnya. Kalau karid ini kan nampak oleh indera yang kelima, nampak pada indera yang kelima, ja'a abidi. Secara karid bukan lazim pada karid. Ba'di afrad maka bukan irtidad. Hati-hati. Bagaimana kita gugurkan ini? Cara menggugurkan seperti ini. Qil. Wahai pendapat qil. Memang sebahagian afrad tidak sempurna makna. Sebahagian afrad memang tidak sempurna makna. Memang tidak sempurna makna. Memang tidak sempurna makna. Sedangkan sebahagian afrad memang bukan jaza makna. Sebahagian afrad bukan jaza makna. Memang. Kemudian sebahagian afrad memang bukan lazim pada karid. Tapi ini harus diperhatikan. Tapi ba'di afrad ini adalah juz'i. Ba'di afrad juz'i, bukan jaza. Juz'i. Kalau juz'i lawannya apa? Lawan juz'i juz'iyah. Juz'iyah lawannya adalah kuliah, bukan kul. Kalau jaza lawannya kul. Kalau juz'iyah lawannya kuliah. Coba lihat definisi dari juz'iyah. Kan madalla ala ba'di afradi. Madalla ala ba'di afradi. Sebahagian afrad. Sebahagian afrad itu juz'iyah, bukan jaza. Jaza itu lawan kuliah, bukan lawan kul. Bab umum ini kuliah, bukan bab kul. Kalau kul kan majmuk mahkum alaih. Kalau majmuk mahkum alaih ini bukan umum, bukan am. Am adalah kuliah. Juz'iyah lawan kuliah. Maka am dialah am di atas sebahagian afrad mutabakah. Makanya pendapat ini gugur. Ya, ini penjelasan di dalam kita Islamuji. Kemudian kita jelaskan di depan lagi. Wadilalatu qawlu syai'i bihalatin yalzamu min ilmi bihi ilmu bi akhari. Ini coba perhatikan dulu halati ini apa. Halati ini adalah wada' lafaz dengan izai makna. Wada' lafaz dengan melihat makna. Wada' lafaz dengan lihat makna, atau wada' lafaz dijadikan sebuah lafaz karena ada makna. Boleh juga lebih dipahami seperti ini. Ini maksud halati ini adalah diciptakan sebuah lafaz, sebuah kata karena ada makna. Inilah halati. Jadi keadaan sesuatu dengan halati,
keadaan sesuatu, diri sesuatu dengan halati, iaitu sesuatu dengan halati, iaitu lafaz. Sesuatu ini lafaz dal. Sesuatu ini adalah lafaz dal. Bihalati iaitu lafaz yang diwaza, lafaz yang dijadikan dengan adanya makna. Berarti keadaan lafaz, diri lafaz ini lazim mengetahui, lazim sebuah ilmu daripada ilmu dengan halati tadi. Halati ini itu lafaz yang ada makna. Kita buat contoh lebih dipahami, lebih cepat faham. Kita buat contoh. Kata al-insan dan kata al-hayawanu natih. Insan ini insan dal, sedangkan madlulnya hayawanun natih. Dilalah ini bagaimana cara memahami dilalah? Dilalah kalau kita lihat katanya kata masdar. Kata masdar bukan kata isim fa'il, bukan kata isim maf'ul. Kalau dal isim fa'il, kalau madlul isim maf'ul. Kalau dilalah ini masdar. Kalau kita perhatikan seperti ini. Ilmu, lazimlah sebuah ilmu dengan hal. Lazimlah sebuah ilmu, iaitu ilmu insan. Insan ini bihalati, karena insan ada makna. Lazimlah ilmu lazimlah ilmu, iaitu ilmu insan daripada ilmu bihalati, iaitu hayawanun natih. Mengenal insan ini lazim mengenal hayawanun natih. Karena kalau tidak mengenal hayawanun natih apa, maka insan tidak akan dapat dikenal. Maka dengan mengenal hayawanun natih, maka dapat dikenal dapat dikenal al-insan. Maka inilah yang dimaksud dilalah. Faham? Kalau di dalam kitab lain, ibaratnya fahmi amrin minal amri, perkara atau urusan dipaham dari urusan lain. Itulah dilalah. Contoh seperti ini tadi, insan dapat dipahami setelah dipahami hayawanun natih. Karena hayawanun natih ini adalah manusia berakal, maka dapat dipahami bahwa insan ini adalah manusia berakal. Berarti insan ini lazim mengenal insan daripada mengenal hayawanun natih. Kalau soal lazim ada dua pembagian. Lazim bin, lazim ghairu bin. Ini lihat aja dalam kitab ilmu mantiq. Karena lazim dalam kitab ilmu mantiq kan ada pembagiannya. Di sini tidak kami bahas karena terlalu panjang nanti. Kemudian di depan lagi wa kharaja bi idafatiha lil lafzi dilalatu. Saat musannif mengidafahkan kata dilalah kepada zamir, kepada satu zamir yang rujuk zamir tersebut kepada lafaz, dilalah lafzi. Idafah kata dilalah kepada lafzi, maka keluarlah dilalah fi'li. Maksud keluar dilalah fi'li iaitu tidak terbenar dilalah fi'li dalam pembahasan dilalah di sini. Karena yang akan yang dibahas dilalah di sini dilalah lafzi yang wad'i, bukan dilalah fi'li. Kalau dilalah fi'li bukan pembahasan di sini. Kalau ingin mengetahui, ingin mengenal tentang dilalah fi'li lebih mendetil, ini coba rujuk kitab ilmu mantiq. Kalau contoh dilalah fi'li iaitu dilalah goresan atau tulisan. Tulisan yang ada di kertas ini menunjukkan di atas adanya orang yang menulis. Maka ini dinamakan dilalah perbuatan. Goresan iaitu tulisan di dalam buku. Kalau ada tulisan di buku, tulisan itu dal, menunjukkan bahawa ada yang menulis. Ini dilalah apa namanya? Dilalah fi'li, karena perbuatan manusia menulis. Jelas. Ini dilalah fi'li. Dilalah fi'li iaitu bukan dilalah
lafzi yang wad'i. Maka keluar dari pembahasan di sini. Kemudian keluar dengan kata tambahanku. Kata tambahanku musannaf, kata tambahanku iaitu kata wad'i. Dilalah lafzi yang wad'i. Ya, berarti keluarlah dilalah lafzi aqli ghairu iltizamiyah. Seperti contoh, dilalah lafaz di atas hidup orang yang melafazkannya lafaz. Dilalah lafaz, lafaz ini perkataan. Satu perkataan menunjukkan bahawa ada yang berkata. Contoh, seperti orang yang di belakang dinding. Di belakang dinding ada orang yang lagi bicara. Ya, kata-kata yang kita dengar, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu menunjukkan bahawa ada orang di belakang dinding. Ini dilalah lafzi. Emang dilalah lafzi, kata-kata itu lafaz. Emang lafaz. Tapi lafaznya itu dilalah lafaznya iaitu yang akli, bukan yang wad'i. Yang akli. Karena kita memahami dengan akal. Perkataan tersebut timbul dalam akal kita membuktikan bahawa adanya orang yang berbicara di belakang dinding. Maka ini dilalah lafzi yang akli. Jelas keluar dari pembahagian yang di sini. Di sini adalah pembahagian dilalah lafzi yang wad'i, sehingga dibagi menjadi mutabaqah, tazamun, irtizam. Faham? Kemudian juga keluar tabai. Sedikit irtizamiyah. Akli di sini akli yang bukan irtizam. Bukan sebenarnya kata-kata orang yang bicara di belakang dinding itu. Bukan irtizam itu. Bukan irtizam. Faham kan? Bukan irtizam. Maka jelas berarti bukan keluar dari pembahasan di sini. Kemudian tab'iyah. Dilalah tab'i. Dilalah tab'iyah emang dilalah. Tapi bukan lafzi. Dilalah tab'i ini bukan dilalah lafzi, tapi dilalah tabi'ah. Contoh, mengadu seseorang yang lagi sakit. Mengadu itu menunjukkan bahawa ia lagi sakit. Adu. Kata-kata adu. Ini menunjukkan bahawa dia lagi sakit. Ini dilalah tabi'at namanya. Tabi'at menunjukkan, tabi'at mengadu yang keluar dari mulutnya itu membuktikan bahawa dia lagi sakit. Maka ini dilalah tabi'at. Dilalah tabi'at bukan dilalah lafzi. Bukan dilalah lafzi yang wad'i. Maka jelas keluar dari pembahasan di sini. Tiga tu kamu ulang turah lagi. Dilalah am datu sebahagian afrad. Lagi contoh ja'a abidi. Nyo abidi kon jamak. Saat diidafah kepada ia, maka mufrad jamak idafah, maka berfaedah umum. Batal makna jamak, maka berlakulah makna umum. Ja'a abidi. Nyo am itu nyo datu sebahagian afrad. Ya jamak. Itu nyo datu sebahagian afrad. Dilalah am datu sebahagian afrad. Nyan mutabaqah ke musannaf itu. Pakar sebahagian afradnya bak kekuatan qadiyah dengan membilang-bilang afrad. Nyo tak buka contoh ke bang. Ja'a abdi. Ja'a abdi. Telah datang hamba-Ku. Mohon kan? Ya. Sebagaimana itu akan terjelas turahnya dialah ada sebagai afrad beserta contoh-contohnya dalam bab lam pembahasan umum berhiliku itu. Berarti mufhum fasa kata gugulah pendapat yang berpendapat bahawa dilalah am datu sebagai afrad keluar daripada dilalah yang lain. Mutabaqah, tazamun, irtizam. Keluar je fakta, tiba dia keluar. Timak nyo turah alasan pendapat qilnya. Tapi gugur pendapat qilnya kerana alasan ikut mana?
Nah, ibang gemuk alasan letirnya bahawa dilalah am dan sebahagian afrad nyo kon dilalah yang he dibit daripada dilalah yang he. Alasan tu lagi sebahagian afrad kon sempurna makna, sebahagian afrad kon tak tamam makna, kon hanya sempurna makna. Menyo hanya sempurna makna ijid apakah di dalam tabaqah hanjut jawaban dia. Pertama, kai dibit dilalah am dan arti sebahagian afrad kon di dalam tabaqah belum dapat dia. Kemudian sebahagian afradnya bukan jaza, bukan juzuk makna. Menyokong juzuk makna ijid apakah tazamon. Sebab tazamonnya juzuk makna. Lagi haiwan atau natek. Yang kau juzuk daripada makna insan haiwan dan natek. Kata haiwan atau kata natek apa-apa. Yang banduanya juzuk daripada makna insan. Toh makna insan haiwan dan natek. Jadi keleternya ba'du afrad, sebahagian afrad bukan jaza, bukan juzuk makna. Je tak kena tamon, hanya kena. Maka ji dibit kon daripada dilalah am dan sebahagian afrad kon dilalah tamon. Kemudian sebahagian afradnya kon kharid, kon lazim kharid, je tak berakhir tidak. Maka ji hanya tak berakhir tidak. Yang baru berapa akhir? Kelnya gugur. Kamu gugur. Hanya pakai gugur. Wakak sungguh telah aku jelaskan demikian gugur pendapat kelnya dalam syarah Isawuji. Di dalam syarah Isawuji ini dijelaskan halaman 30 dalam bab dilalah Isawuji. Hanya buka je halaman 30 Isawuji. Ini dijelaskan, dijawab gugurlah pendapat yang berpendapat lagi dilalah am dan sebahagian afrad ditibit daripada dilalah yang lain. Pakai ditibit menurut alasan fil ditibit lagi yang perah mana? Sebahagian afrad kon sempurna makna, menyokong sempurna makna hanya tak pegah di dalam tabaqah. Sebahagian afrad kon juzuk makna, menyokong juzuk makna maka hanya tak pegah dilarang tazamon. Sebahagian afrad kon lazim kharid, menyokong lazim kharid maka hanya tak pegah iltizam. Ya alasan ke. Bagi baca dah jawab ni. Emang sebahagian afrad kon tamam makna, kon sempurna makna. Emang sebahagian afrad bukan jaza makna, bukan juzuk makna. Emang sebahagian afrad bukan kharid, bukan lazim kharid. Tapi jangan mesti ingat, tapi sebahagian afrad adalah juz'i. Juz'i adalah mukabalah kulli. Lawan kulliyah juz'iyah. Sebahagian afradnya juz'iyah. Coba tak kalau ta'rif juz'iyah. Ta'rif juz'iyah tiba. Kayak madana ada ba'di afradi. Itunya ada sebahagian afrad. Berarti sebahagian afrad yang juz'iyah. Lawadi kuliah. Bukan jaza. Beda pegah berarti sebahagian afrad. Ba'di afradnya jaza kon. Ba'di afrad yang juz'iyah kon jaza. Betul. Juz'iyah kon jaza. Menyajuz'iyah lawadi kuliah. Bukan lawadi kul. Menyajaza lawadi kul. Menyajuz'iyah lawadi kuliah. Bab umum adalah kuliah. Bukan kul. Bukan majmuk mahkun alaih. Bukan majmuk mahkun alaih. Bab umum. Yang cara dijawab dalam Isawuji. Ingat. Emang sebahagian afrad bukan tamam makna. Emang sebahagian afrad bukan jaza makna. Emang sebahagian afrad bukan lazim kharid. Tapi menenepu sebahagian afrad adalah juz'i. Kamu agak kon jaza tapi juz'i. Juz'i lawan kuli. Umum adalah kuliah. Kamu agak
Kamu orang juz'i lawan kuliah, bukan lawan kul. Kul lawan jaza. Makanya dilalah am datu sebagai apa? Umum, mutabakah. Beda bergakon mutabakah. Beda bergah keluar daripada heboh dilalah itu. Nya cara gugur pendapat kamu orang berkatnya gugur, jelas gugur tu. Kamu orang. Ya. Kali kejulam. Wa dilalatu dalalatu jenis kedalalatu atau dilalatu keadaan cik dengan halah, keadaan cik dengan halah. Halahnya apa makna halah? Halahnya bukan hal ini. Halahnya iaitu lafaz yang waza karena gekalan makna atau lafaz waza juga tuju. Lafaz yang waza dengan gekalan makna. Dilalahnya adalah keadaan lafaz sesuatu lafaz itu keadaan lafaz dengan halah. Lazimlah tatupu, lazimlah tabah ilmu lazim dengan halah dengan yang lain itu. Nibak ilmu dengan halah sesuatu mana? Dia dah buat contoh gampang lagi yo. Dilalah kamu agak ilmu tentang insan tatupu insan nyo lazim tatupu insan kamu agak insan kan bihalah cik karena insan adalah lafaz yang berwatak bagi nama makna insan lafaz yang berwatak cik ya kan berarti ilmu insan tatupu insan lazim dibak tatupu yang lain. Dah bukan lain. Hewan natek. Kita dah tulis insan punya hendak tulis hewan natek. Apa dah tulis hewan natek dah baru dah tulis insan. Yang lagi ya. Yang kena yang kendilalah. Punya lagi tak lain fahmu amrin di amrin juga. Faham urusan di bab urusan lain. Ini takrif dialah dalam kita lain. Dengan kamu orang. Cuma takrif fahmu amrin minal amrinnya hidup balik kau tu. Kamu orang hidup balik kau tu. Lu cara debat lah. Sebab fahamnya kau mupulnya tipu lapat. Dia debat lah tu. Tapi panjang cerita kalau je lain Saudi debat lah. Hai mungkin debat kan orang tu. Panjang lah. Nyan yang kendilalah ke. Tak panjang dia. Kemudian wa kharaja bi idafatiha. Keluar dengan kata idafah dilalah bagi kata lafaz. Berarti dilalah lah lafzi. Peritibit iaitu dilalah fi'liyah, dilalah contoh, dilalah tulisan atau goresan. Tulisan sesuatu yang ada kertas itu nyok tulisan. Itu nyok ada orang yang tertulis. Kamu agak isarahnya ke perbuatan itu nyok ada yang diisarah. Nyan dilalah cik. Kamu agak dilalah apa? Dilalah perbuatan. Maka dilalah perbuatan ikno maksud ditino. Ditino maksud dilalah lafzi. Fi'li bukan lafzi. Kajilah juga kamu juga. Kamu agak pakai tibit kon pembahasan ini wah. Kamu agak. Kemudian wate ditambah le tengku likut wadhiyah dilalah lafzi ya wadhiyah. Karena yang akan terjelaskan likut atau ino adalah dilalah lafzi ya wadhi. Maka yang kedua wadhi ia tibitlah. Contoh yang kedua dilalah lafzi yang akli yang iltizamiyah. Contoh dilalah lafaz diatu hudib orang yang berlafaz dilikut bintih na orang pegahama. Kata-kata yang ditibit dari abah gaknya kayak lafaz ya kan nya lafaznya hoi tengok diatu na orang yang pegahama dilikut kayak nyo ke lafaznya pada pegah lafaz kata-kata yang ada ditibit dari abah orang yang na dilikut bintih kata-katanya konyo dilalah konyo lafzi dilalah lafzi tapi bukan wadhi tapi macam akli pakai ke akli karena akal tanya yang logik
bahawa orang yang pegang haba dilikut bintik. Kamu orang. Ya. Ada kon irtidam akli no maksudnya akli yang ke irtidam beda dengan irtidam ni ke. Maka dilalah lafzi yang akli keluar daripada dilalah lafzi yang wadhi. Ini pokoknya yang maksud dilalah lafzi wadhi yang konyo dibit benda ni. Konyo kon yang tak bahas kamu orang. Kemudian dibit bawah tu tabriyah dilalah tabriyah. Tabriyah dilalah hati. Cuma dibit daripada pembahasan di sini kerana kon lafzi dan kon wadhi. Tapi tabri dilalah tapi tabri tabiat. Contoh mengadu dirorong adu. Kata adunya oh tengok mati jita ke. Makanya dilalah tabiat itu. Kamu enggak? Nyokon pembahasan dilalah tabiat itu. Nyok pembahasan dilalah mutabaqah, dilalah tadamun, dilalah irtidam. Yang konyo keluar kon pembahasan yang gitu. Kamu orang tilain dilalah wadhi yang lafzi berarti hana dia bahas kena individu sebenarnya cara boleh ahli ke orang bagi yang kampung kakak kamu orang yang kaji apa pokoknya idafah umum idafah kena idafah tekak lo berah idafah lafaz mufrad kepada idafah lafaz mufrad nyan batu makna mufrad. Batu makna mufrad berlakulah makna umum. Atau ijamu alif lam jinsi. Alif lam jenis istigra afrad. Ijamu mufrad nyan batal makna mufrad berlaku makna umum. Kepada alif umum ada lagi kita. Tasniyah lagi anji. Bunyi ijamu alif lam istigra afrad maka makna tasniyah batal, dua-duanya batal, berlakulah makna umum. Tak faham makna umum macam tu. Kamu kan? Jamak lagi anji. Idamah lelah atau idamah lagi yang mana? Abidi, idamah pada ya. Batal makna jamak, berlakulah makna am. Maka ini bukan dilalah am datang sebagai afrad. Orang dah faham am ini. Orang idamah abidi kepada ya. Karena jamak idafah berfaedah umum atau batal makna jamak berlakulah makna umum. Kamu orang kaji tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.